Kami tak pernah minta dunia puji negara ini. Kami cuma penat bila terus disalahfaham. Apa yang dunia dengar selama ini bukan sepenuhnya salah, tapi ia juga bukan keseluruhan cerita. Ini bukan propaganda. Ini realiti yang jarang ditunjukkan. Fake. AI. Real. Somebody's house. Edited with Adobe. 2 seasons. Fake building. Fake mall. Dunia hari ini mengenali sesebuah negara bukan melalui pengalaman, tetapi melalui potongan cerita, klip pendek, tajuk sensasi, komen netizen, dan naratif yang diulang tanpa semak. Dari situlah persepsi dibentuk. Ada yang melihat negara ini sebagai tempat transit murah. Ada yang menganggap ia biasa, ketinggalan, atau tidak jauh bezanya dengan apa yang selalu mereka dengar tentang rantau ini. Persepsi itu bukan datang dari niat jahat, tetapi daripada cerita yang tidak lengkap. Dunia jarang melihat kehidupan sebenar yang berlaku setiap hari. Mereka hanya melihat apa yang laku untuk ditonton, bukan apa yang benar-benar berlaku. Dari luar, segalanya kelihatan ringkas. Namun bagi mereka yang hidup di sini, realitinya jauh lebih kompleks, lebih teratur, dan lebih berlapis daripada apa yang selalu digambarkan. Hakikatnya, kehidupan di sini tidak dibina untuk tontonan dunia. Ia dibina untuk berfungsi. Orang bangun pagi untuk bekerja, menghantar anak ke sekolah, menunggu pengangkutan awam, membuka kedai kecil, dan pulang ke rumah dengan rutin yang sama. Seperti jutaan manusia lain di seluruh dunia. Hendak ada keperluan untuk menunjuk atau membuktikan apa-apa. Infrastruktur dibina supaya berjalan, bukan supaya dipuji. Sistem disusun supaya memudahkan, bukan untuk dijadikan tajuk berita. Kebersihan, keselamatan, dan keharmonian ini bukan sesuatu yang dirancang untuk kamera. Ia wujud kerana keperluan hidup bersama. Dan mungkin kerana itulah ia jarang menarik perhatian dunia, kerana yang stabil selalunya senyap. Honestly starting to understand why Malaysians want to gatekeep Malaysia, because people here are so genuine and so nice, and if you have tourists come in taking advantage of that, that is just not gonna go well for Malaysia. Like, I've been to Bali and I've been to Thailand, and some places there are so beautiful, but they are so filled with tourists that it becomes like insane, and the people party and they drink a lot and they kind of damage like the locals like environment. And before you come at me, okay, it's only Malaysians watching my channel, okay? I'm still gatekeeping. Namun apabila orang luar datang dan melihat sendiri, reaksi mereka sering berubah. Bukan dengan sorakan, tetapi dengan diam. Diam yang lama. Ada yang berhenti bercakap ketika menaiki pengangkutan awam yang teratur. Ada yang terpaku melihat bagaimana orang asing dibantu tanpa diminta. Ada yang terkejut apabila perkara yang mereka sangka mustahil berlaku secara biasa. Reaksi itu bukan dibuat-buat. Ia lahir daripada pertembungan antara jangkaan dan realiti. Inilah momen yang jarang direkam. Saat di mana persepsi runtuh tanpa perlu dipatahkan. Dengan hujah, tiada siapa berdebat, tiada siapa mempertahankan diri. Cukup dengan pengalaman, penting untuk difahami, ini bukan tentang membandingkan siapa lebih baik atau siapa lebih maju. Ini juga bukan usaha untuk memancing pujian. Kebanggaan tidak perlu dipaksa dan penghormatan tidak lahir daripada jeritan. Yang diharapkan hanyalah kefahaman. Supaya cerita tentang negara ini tidak lagi ditulis separuh. Supaya penilaian tidak dibuat hanya berdasarkan apa yang viral. Setiap negara ada kekurangan dan negara ini tidak terkecuali. Tetapi mengurangkan sebuah realiti yang luas kepada satu sudut sempit adalah satu ketidakadilan yang senyap. Dan disinilah perbezaannya antara ingin dipuji dan hanya ingin difahami. Tidak semua kebenaran perlu dipertahankan dengan suara tinggi. Ada kebenaran yang cukup kuat apabila ia dilihat, dirasai dan dialami sendiri. Inilah yang sering berlaku kepada mereka yang datang tanpa prasangka. Mereka tidak disuruh kagum. Mereka tidak diminta percaya. Tetapi mereka pulang dengan cerita yang berbeza daripada apa yang mereka dengar sebelum ini. Cerita tentang manusia, tentang keseimbangan, tentang sebuah tempat yang tidak sempurna tetapi berfungsi dengan cara yang tenang. Dan cerita-cerita inilah yang akhirnya tersebar. Bukan melalui kempen, tetapi melalui pengalaman pribadi yang sukar disangkal kami. Tidak pernah minta dunia memuji negara ini. Kami tidak kejar pengiktirafan atau sanjungan. Yang kami harapkan hanyalah satu perkara yang sederhana, jangan salah faham. Lihat dengan mata sendiri sebelum membuat kesimpulan. Dengar cerita sepenuhnya sebelum menilai. Kerana di sebalik semua persepsi, wujud satu realiti yang hidup setiap hari, tanpa kamera, tanpa skrip, dan tanpa keperluan untuk dipertontonkan. Jika selepas itu dunia masih memilih untuk tidak faham, itu hak mereka. Tetapi bagi mereka yang sudi melihat dengan jujur,
realiti ini akan bercakap dengan sendirinya. Dalam era digital, jarak tidak lagi diukur dengan kilometer, tetapi dengan algoritma. Seseorang boleh membentuk pandangan tentang sebuah negara tanpa pernah menjejakkan kaki ke sana. Apa yang mereka lihat diulang berkali-kali akhirnya dianggap kebenaran. Video sensasi lebih mudah tular berbanding realiti yang stabil. Cerita negatif lebih cepat dikongsi berbanding kehidupan biasa yang berjalan lancar. Maka, persepsi dunia sering terbina daripada sudut yang paling ekstrim, bukan yang paling mewakili. Di sinilah kesalahfahaman mula berakar. Bukan kerana dunia berniat untuk memandang rendah, tetapi kerana dunia jarang diberi gambaran yang seimbang. Apa yang sunyi tidak diangkat. Apa yang normal tidak dirakam. Dan akhirnya, yang tinggal hanyalah potongan realiti yang tidak lengkap. Di sini, kehidupan tidak disusun untuk kelihatan mengagumkan di lensa. Ia bergerak mengikut keperluan, bukan mengikut naratif. Pagi bermula dengan kesibukan biasa. Jalan raya dipenuhi kenderaan, pengangkutan awam membawa ribuan manusia tanpa drama, dan bandar berfungsi seperti yang sepatutnya. Tiada siapa berhenti untuk berfikir bahawa rutin ini mungkin luar biasa di mata orang luar. Kerana bagi mereka yang hidup di dalamnya, ini hanyalah kehidupan. Keselesaan tidak dirayakan, keselamatan tidak diumumkan, dan keharmonian tidak dipromosikan. Ia wujud sebagai hasil daripada sistem dan sikap, bukan sebagai bahan pameran. Dan mungkin kerana itulah, dunia sering terlepas pandang perkara yang paling penting, bahawa kestabilan adalah satu pencapaian yang jarang dihargai apabila seseorang akhirnya datang dan mengalami sendiri. Perubahan itu berlaku tanpa pengumuman. Tiada ayat besar, tiada pengakuan dramatik. Ia berlaku dalam diam. Dalam cara seseorang memerhati sekeliling dengan lebih lama, dalam soalan yang mula berkurang, dalam wajah yang tidak lagi skeptikal. Ada yang mula sedar bahawa tanggapan awal mereka terlalu mudah. Ada yang terkejut melihat betapa mudahnya mereka menyesuaikan diri. Dan ada juga yang pulang dengan rasa malu kerana pernah mempercayai cerita yang tidak lengkap. Momen-momen inilah yang jarang diperkatakan. Ia tidak cukup sensasi untuk dijadikan tajuk utama, tetapi cukup kuat untuk mengubah cara seseorang melihat dunia. Salah faham bukan sekadar isu email. Ia memberi kesan sebenar. Ia mempengaruhi keputusan, kepercayaan, dan cara manusia melayan antara satu sama lain. Apabila sesebuah negara sentiasa dilihat melalui lensa yang sempit, manusia di dalamnya turut terkesan. Mereka terpaksa berdepan dengan andaian yang tidak adil, soalan yang berulang, dan penilaian yang dibuat sebelum perkenalan. Membetulkan salah faham bukan tentang mempertahankan maruah secara emosi, tetapi tentang keadilan naratif. Setiap tempat berhak diceritakan dengan jujur, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Tetapi kejujuran hanya wujud apabila cerita itu lengkap, bukan dipilih-pilih. Ada satu jenis kekuatan yang tidak pernah dilaungkan kerana ia tidak perlu. Kekuatan itu terletak pada kemampuan untuk hidup bersama dalam perbezaan, pada kesediaan untuk membantu tanpa mengira latar belakang, pada kesabaran yang lahir daripada hidup berbilang budaya. Ini bukan perkara yang boleh dibina dalam masa singkat dan bukan sesuatu yang boleh direka untuk tontonan. Ia terbentuk perlahan-lahan melalui sejarah, pengalaman dan kompromi. Dunia jarang melihat kekuatan ini kerana ia tidak muncul dalam bentuk dramatik. Tetapi bagi mereka yang merasainya, kekuatan inilah yang paling sukar dilupakan. Akhirnya, cerita ini bukan tentang meminta pengiktirafan. Ini juga bukan tentang membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Ia tentang memberi ruang kepada realiti untuk bercakap sendiri. Kami tidak pernah minta dunia memuji negara ini. Kami hanya berharap dunia berhenti melihatnya melalui cermin yang retak. Datanglah dengan fikiran terbuka. Lihatlah dengan mata sendiri. Nilailah dengan pengalaman, bukan prasangka. Kerana apabila cerita itu akhirnya lengkap, pujian tidak lagi diperlukan. Kefahaman sudah memadai. Dan dalam dunia yang terlalu cepat membuat kesimpulan, mungkin itulah bentuk kematangan yang paling jarang ditemui.